Hai semua, kalau anda seorang pendidik atau mungkin pencipta kandungan pendidikan di Malaysia, anda mesti faham betapa pentingnya nak tarik perhatian pelajar kan? Jadi hari ini, kita akan tengok sama-sama macam mana nak hasilkan bahan bantu mengajar atau BBM digital yang bukan setakat mendidik, tapi betul-betul berkesan dan lekat dalam kepala. Dunia pendidikan kita sekarang ni tengah berubah dengan sangat laju. Kalau dulu, mungkin buku teks saja dah cukup. Tapi sekarang, pendigitalan ni dah bukan lagi satu pilihan. Ia dah jadi satu kemestian. Kenapa? Sebab kita kena berhubung dengan generasi pelajar baru yang cara mereka berfikir dan belajar tu dah sangat berbeza. Cuba tengok nombor ni. Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri laporkan ada peningkatan sebanyak 40% dalam penggunaan video pendidikan sejak tahun 2020. Ini bukan lagi trend tau. Ini adalah realiti baru. Pelajar-pelajar kita semua dah ada dalam dunia digital, jadi kita sebagai pendidik kenalah mahirkan diri untuk jumpa mereka di sana. Okey, jadi kat mana kita nak mula? Langkah pertama dan bagi saya mungkin yang paling penting sekali ialah memilih wajah atau penyampai yang betul untuk sampaikan kandungan kita. Soalannya sekarang, mesej anda dah mantap, kandungan pun dah padat, tapi siapa yang nak sampaikan? Percayalah, pemilihan watak inilah yang selalunya jadi penentu sama ada pelajar akan terus tonton atau mereka terus swipe ke video lain. Jadi, apa ciri-ciri watak yang berkesan? Senang je. Pertama, ia mestilah relatable. Kena ngam dengan umur dan cara pemikiran pelajar. Kedua, ia perlu cerminkan kepelbagaian budaya kita kat Malaysia ni supaya semua pelajar rasa, ini macam aku. Dan yang paling-paling penting, tolonglah elakkan apa-apa stereotip negatif yang boleh rosakkan mesej baik yang kita nak sampaikan tu. Nak bukti? Tengok je lah fenomena Upin and Ipin. Hanya dengan guna watak yang dekat di hati kanak-kanak, video mereka pasal nilai-nilai murni tu berjaya dapat 25 juta tontonan. Ini bukti jelas betapa berkuasanya pemilihan watak yang tepat. Okey, selain watak yang best, ada satu lagi mata wang yang sangat-sangat berharga dalam dunia digital ni, tumpuan. Jom kita masuk elemen kedua, iaitu macam mana nak faham dan hormat jangka masa tumpuan penonton kita. Dalam pembelajaran digital, percayalah, setiap saat tu dikira. Kalau kita gagal pikat perhatian mereka dalam beberapa saat yang pertama, kemungkinan besar kita akan hilang mereka sampai bila-bila. Nah, ini data praktikal yang anda boleh terus guna. Secara kasarnya, kanak-kanak ni tingkap tumpuan mereka lebih kurang 15 hingga 20 minit je. Untuk remaja pula, mereka boleh tahan lama sikit, dalam 25 hingga 30 minit. Jadi ingat nombor ni bila anda rancang panjang video atau sesi belajar anda, ya? Jadi, prinsip rekaan dia mudah je. Jangan cuba sumbat semua benda sekaligus. Sampaikan maklumat tu sikit-sikit dalam bahagian yang kecil, ringkas, padat dan yang paling penting, menarik. Barulah fokus mereka kekal. Dan kesannya bukan biasa-biasa tau. Ada satu kajian tempatan yang dapati video-video pendek yang panjangnya 3 hingga 5 minit je sebenarnya boleh tingkatkan kefahaman pelajar sebanyak 20%. Itu perbezaan antara dapat grade C dengan dapat A tu. Sangat besar impaknya. Baiklah, sekarang kita akan sentuh satu isu yang sangat-sangat serius dalam dunia akademik. Lebih-lebih lagi dalam alam digital ni, iaitu isu integriti dan keaslian. Plagiat, perkataan yang agak menakutkan kan? Tapi ia memang kena pandang serius. Menggunakan kerja orang lain tanpa bagi kredit ni bukan salah kecil. Ia satu pencabulan integriti yang akibatnya boleh jadi sangat teruk. Daripada markah kena potong, kena gantung belajar, sampailah sijil kelulusan tu boleh ditarik balik. Masalah utamanya inilah, ambil petikan, idea atau gambar tanpa bagi penghargaan yang sepatutnya. Dalam dunia digital yang mana butang copy-paste tu senang sangat nak tekan, perbuatan ni adalah satu kesalahan akademik yang sangat besar. Tapi jangan risau, ada penyelesaiannya. Untuk bahan, cuba cari sumber terbuka macam Creative Commons. Untuk penulisan, pastikan anda bagi rujukan yang betul, guna format macam APA atau MLA. Sebelum hantar tugasan, semak dulu guna perisian macam Turnitin. Dan paling penting, sentiasalah rujuk garis panduan universiti anda sendiri macam yang Universiti Malaya sediakan untuk pastikan kerja kita sentiasa berintegriti. Okey, kita dah faham prinsip-prinsip asas. Sekarang jom kita tengok pula alat-alat digital yang kita boleh guna hari ini dan kita intai sikit masa depan teknologi dalam pendidikan. Sebenarnya, ada macam-macam sangat toolkit digital kat luar sana yang boleh ubah cara kita ajar dan jadikan BBM kita jauh lebih best dan interaktif. Untuk bagi senang faham, kita pecahkan kepada 3 kategori. Kalau bab reka bentuk visual yang cun, anda boleh cuba Canva atau Adobe Works.
Untuk kongsi video anda, platform macam YouTube atau Vimeo memang power. Dan kalau nak suntik elemen seronok dan interaktif, aplikasi macam Kahoot dan Quizizz memang pilihan terbaik. Ya, sudah tentulah perjalanannya tak selalunya mudah. Kita ada cabaran macam jurang digital antara bandar dan luar bandar, isu keselamatan dalam talian. Semua ni benda yang nyata. Tapi setiap cabaran ni ada jalan penyelesaiannya. Contohnya melalui latihan yang betul, pelaburan dalam infrastruktur dan juga garis panduan etika yang jelas untuk semua. Sekarang, jom kita tengok masa depan pula. Teknologi BBM digital ni akan jadi makin pintar dan wow, bayangkan pembelajaran yang dibuat khas untuk setiap pelajar. Penggunaan augmented reality atau AR yang boleh hidupkan buku teks depan mata kita dan pastinya bantuan daripada artificial intelligence atau AI. Petikan ni merumuskan segalanya dengan sempurna. Potensi teknologi untuk tingkatkan akses, kualiti dan keberkesanan pendidikan kita memang sangat-sangat besar. Bayangkan aplikasi AR yang bagi pelajar masuk ke dalam peristiwa sejarah. Mesti lagi faham kan? Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dengan adanya AI dan AR di hujung jari kita nanti, macam manalah agaknya rupa bilik darjah masa depan? Fikirkanlah, sebab potensinya betul-betul tak terbatas. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.